Okey, sebelum ni Zat pernah ada cakap pada korang semua kalau kebanyakan masalah di bumi Ayota ni kebanyakannya memang sangat absurd dan sangat komedik dan penuh dengan adegan-adegan yang boleh buat kita rasa gelak. Dalam masa yang sama juga buatkan kita ni rasa pelik lah dengan tingkah laku absurd daripada Koto dan juga Kiki. Dan Zat mengharapkan benda yang sama jugalah akan terjadi untuk episod kali ni. Tapi ternyata sangka Izzat meleset ya. Sebab universe yang kita kenal dengan komedi yang sangat absurd dan lain daripada yang lain ni akhirnya telah pun menghadirkan satu episod yang cukup serius dengan ending yang sangat heartbreaking. Jadi kalau kau nak tahu apa dia yang menarik tentang episod terbaru daripada Super Special Regawa Infinity ni, make sure kau stay tune dekat dan channel Izzat kali ni, okay? Jadi Super Special Regawa Infinity episod yang ke-19 ni dibukakan dengan Koto dan juga Kiki yang telah pun menerima siren kecemasan yang mana kes kali ini terjadi di sebuah sekolah ya. Lebih tepatnya itu sekolah tu merupakan sekolah lama mereka lah. Yang mana di sekolah lama mereka tu ada seorang pelajar ni yang bernama Kano ni telah pun menjadikan seorang pengetua di sekolah tersebut sebagai tebusan dia. Kalau macam kita tengok daripada perangai mereka ni kan, Izzat rasa mungkin ini adalah masa yang sesuai untuk mereka ni memanggil Nazir Nahwajin daripada teacher a lesson untuk memberi tunjuk ajar kepada budak ni. Sebab budak ni sanggup buat benda-benda macam ni. Dia bukannya menjadikan tebusan daripada pelajar. Kalau dijadikan pelajar lain tu sebagai tebusan pun dah salah. Ini kan pula dia jadikan pengetua dia sendiri sebagai tebusan. Itu memang minta penampak daripada Nahwajin je. Tapi untungnya mereka ni tak exist dalam dunia tersebut. Jadi tak adalah dia ni kena bertemu dengan Nahwajin. Kiki dan juga Koto ni telah pun pergi ke situ. Dan mereka ni akhirnya telah pun sampai. Dan pada waktu tu mereka ni mengenang semula kenangan-kenangan manis yang mereka lalui bersama di sekolah tersebut. Salah satunya tu macam ada macam trend TikTok jugalah. Cumanya dia buat dengan cara yang lebih old school sikit lah. Di mana Kiki ataupun Koto ni tak silap Izzat, mereka ni akan pasangkan satu lagu. Sama itu mereka akan menari mengikut rentak lagu tu. Dan apa Izzat boleh katakan, Koto ni sebenarnya lebih cantik kalau dia tu tak ikat rambut dia. Sebab bila dia ikat rambut dia tu nampak macam kurang menyelah dia punya kecantikan dia tu. Tapi bila ditunjukkan dekat dalam flashbacknya ni, dia tak ada ikat rambut dia tu, dia nampak lebih menawan lagi dekat situ ya. Dan reason kenapa Kano ni melakukan hal tersebut adalah kerana dia ni ingin memanggil Kiki Iwaya ataupun Gava Luminous ni untuk berdatang ke situ lah. Atas tujuan apa? Lepas ni Zat akan explain lebih lagi. Itu juga mereka ni ada jugalah bertemu dengan guru mereka iaitu Mia Sensei yang dilakukan oleh Himena Yamada. Yang mana waktu ni si Mia Sensei ni berasa bangga lah sebab anak murid dia ni dah jadi sebahagian daripada Polis Federasi Galaksi yang mana itu merupakan sesuatu yang sangat dibanggakan oleh dia. Dan setelah dia menyapa guru dia ni, mereka ni teruslah masuk ke dalam. Lebih tepatnya tu yang masuk ke dalam dan bertemu dengan Kano tu hanyalah Kiki sahaja. Sebabnya Kano tu dia memang ingin berhadapan dengan Kiki sahaja. Jadi setelah Kiki ni sampai ke atas bumbung tu, si Kano ni pun mencabar dia. Yang mana Kano ni memberikan satu alat untuk Kiki ni hentikan timer sebuah bom ya. Kiki ni terima tapi dengan santai Kiki ni dia selesaikan benda tu macam tu je. Dan itu buatkan Kano ni rasa macam terkejut lah. Apa hal pula dia cepat sangat kan boleh selesaikan. Dan dia kata memang betul bahan peledak tu dibuat dengan menggunakan taraf logik yang cukup tinggi lah. Yang mana dia tu hanya boleh diperlambatkan dan juga susah untuk menghentikan dia punya macam sistem countdown dia tu lah. Tapi si Kiki ni berjaya menggodam dan sebagainya dan dia menukarkan nombor kosong tu kepada puding. Jadi itu merupakan salah satu bahagian cukup extra juga lah kat dalam episod ni. Dan itu buatkan Kano ni macam tak percaya lah. Dan pada waktu tu, si Kiki ni teruslah menyelamatkan pengetua tadi dan waktu tu dia ni sempatlah berbicara dengan Kano. Dan Kano ni ternyata dia cemburu kerana ada orang yang boleh menjadi Gava Luminous. Sedangkan Kano ni dulu dia pernah ikut juga kursus untuk menjadi Polis Federasi Galaksi dan menjadi Gavan. Tapi dia tak lepas sebab dia rasa macam ada orang yang lagi genius daripada dia. Sedangkan pada dia ni lebih better daripada Kiki. Tapi dia macam tak ada sebab ataupun daya tarik untuk dia tu menjadi seorang Gavan gitu. Jadi setelah itu, si Kiki ni pun bertanyalah pada Kano ni, kalau betul lah Kano ni berupaya untuk menjadi Gavan, apa yang dia nak lindungi sebenarnya? Jadi waktu tu Kano ni macam pelik lah dengan pertanyaan daripada Kiki tu. Dan pada waktu tu Kiki tu ada jelaskan, memang betul dia telah pun dipilih untuk menjadi Gavan. Tetapi dia pun ada juga benda yang dia ingin lindungi. Yang mana dia ingin melindungi Koto dan juga seluruh alam semesta yang Koto tertinggal. Jadi maknanya dia nak melindungi orang yang pada dia sangat penting lah. Dan pada dia, Koto merupakan orang yang paling penting dalam hidup dia dan orang yang paling dia sayang.
Jadi setelah mendengarkan kata-kata daripada Kiki tu, Kano ni baru sedar kalau tak ada orang pun pernah tanya dia pasal dia nak melindungi siapa kalau dia berupaya jadi Gavan tu, tak pernah ada seorang pun yang tanya dia pasal persoalan tu. Tapi kali ni dia mula nampak kenapa dia tak menjadi Gavan. Sebab mungkin dia ni tidak menjadi Gavan kerana dia ingin melindungi, tetapi dia menjadi Gavan kerana lebih kepada orang yang suruh dia dan juga lebih kepada kehendak kepentingan dia sendirilah, lebih kurang macam tu. Dan pada waktu tu mereka akhirnya berbaik, dan kat sini ada satu plot twist. Ternyata Kano bukanlah main villain daripada episod kali ini. Sebenarnya pada waktu itu Mia Sensei ni tiba-tiba datang dan dia ni menjeritkan nama Kano tu sebab dia ni melepaskan satu tembakan. Dan melihatkan keadaan itu, Kiki ni terus melindungi Kano tu dan akibatnya dia tu telah pun ditembak dan Kano ni segera melarikan diri. Jadi bila Kano ni turun ke bawah tu, pada waktu tu polis-polis yang ada kat situ pun terdengar jugalah bunyi tembakan tu dan mereka ingat Kano ni lah yang buat. Dan mereka ni terus tahan Kano tu. Dan pada waktu tu Kano tu memberitahu kalau Kiki melindungi dia daripada dia ditembak. Dan bila mendengarkan kata-kata itu, Koto ni terus naik ke atas dan dia nampak kalau Kiki tu telah pun terbaring dan tidak sedarkan diri. Dan dekat sini Mia Sensei ni merupakan villain yang cukup licik juga ya. Sebabnya dia tahu tentang proses Jochaku dan dia tahu betapa vulnerable-nya seorang Gavan bila dalam bentuk human form. Dan disebabkan itu dia ni mengambil keputusan untuk menyerang Kiki tu sewaktu dia tu masih lagi dalam bentuk human sebelum dia tu sempat bertukar. Kalau dia dah bertukar menjadi Gavan Luminous tu, serangan dia pun tak akan memberikan kesan kepada Kiki. Tapi disebabkan dia serang Kiki tu dalam human form, jadi Kiki tu masih boleh tercedera dan terkena tembakan itu. Dan pada waktu tu Koto ni sempatlah bertanya kepada Mia Sensei ni, kenapa Mia Sensei ni buat benda-benda macam ni? Dan Mia Sensei ni ternyata sangat marah ataupun cemburu terhadap Kiki ni lah. Sebab Kiki ni merupakan orang yang sangat genius di sekolah dia ya. Jadi disebabkan kejeniusan dia tu, Mia Sensei ni selaku guru merasakan diri dia tu tidak lagi dihargai gitu. Sebabnya kalau ada murid yang lebih pandai daripada dia, buat apa nak ada cikgu macam Mia Sensei yang memiliki IQ yang rata-rata sama dengan orang biasa. Sebaliknya orang dengan pemikiran yang sangat genius dan otak yang sangat genius inilah yang patutnya lebih dihargai gitu. Tapi Kano tu pun merupakan salah satu mangsa yang dimanipulasi oleh Mia Sensei ni. Yang mana Mia Sensei ni hanya perlu tekan Kano tu sikit je untuk Kano ni melakukan sesuatu dan seterusnya dia akan ambil alih lah benda tu. Dan dekat sini pun memiliki Nega Emorgia dan pada tu dia mengatakan kalau dia tak hapuskan Gavan Luminous tu, orang yang menjanjikan dia untuk mengabulkan impian dia tu tak akan bagi dia apa-apa. Dan bila Koto tu dengan perkataan tu, dia teringat pada Tenshin Mikage yang pernah muncul di episod yang ke-14 sebelum ni di Bumi Iota. Jadi maknanya episod tu macam ada connection antara satu sama lain. Sebenarnya kalau macam kita tengok dekat dalam episod tu, kita agak si Kiki dan juga Koto ni tak tahu pun tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara Reiji dan juga Tenshin Mikage. Tapi mungkin Reiji dan juga Kunai ni ada bagi tahu Kiki dan juga Koto ni tentang mereka berdua. Jadi maknanya secara tak langsung Kiki dan juga Koto ni tahulah siapa tu Death Gavan, apa tujuan dia, dan dia jugalah yang menyebarkan Nega Emorgia kepada semua orang termasuklah pada Mia Sensei ni juga. Jadi singkat cerita di dunia Alpha, Reiji, Agi dan juga Daisuke Date ni telah pun mendapat tahu tentang kewujudan daripada Nega Emorgia lah dan mereka ni nak terus pergi ke situ. Dan seperti biasa mereka ni akan melakukan dijam untuk pergi ke universe lain. Tapi entah macam mana mereka itu bukannya sampai ke Bumi Iota, tapi mereka ni termasuk ke dalam salah satu ruang angkasa yang cukup pelik. Pada waktu tu dia nampak sesuatu dan ternyata itu merupakan ulah daripada Tenshin Mikage ataupun Death Gavan. Dan dekat sini Death Gavan tu menyatakan kalau Infinity ni perlu ikut dengan dia kerana ketua mereka iaitu Azazols ni ingin bertemu dengan Doki. Dan pada waktu tu semestinya lah Doki tu tak akan terima. Jadi singkat cerita dia pun ada memiliki satu Emos yang dah bertukar menjadi saiz kaiju dan dia telah mengarahkan Emos tu untuk menyerang Gavan ini tadi. Dan pada waktu tu Reiji ni teruslah berubah menjadi Gavan Infinity dan cuba untuk berhadapan dengan Emos ni tadi. Tapi dia ni menghadapi kesulitan dan pada waktu tu mereka ni cuba untuk menggunakan Saber Unit. Tapi Agi menyatakan kalau itu tidak akan mungkin terjadi kerana mereka ni berada dalam satu jarak yang sangat jauh yang menyebabkan Saber Unit dan juga beberapa unit yang lain tu mungkin tak akan boleh sampai pada mereka. Jadi nak tak nak mereka ni perlu bertarung dengan tangan kosong. Lebih memarahkan keadaan lagi adalah sebabnya waktu tu Death Gavan ni telah pun menembakkan sesuatu daripada Arc Gavarion dia tu seperti rantai untuk dia ni merantai
Infinity dan juga kawan-kawan dia ni, supaya Infinity dan juga kawan-kawan dia ni tak dapat melarikan diri ke mana-mana universe, dan mereka ni perlu submit pada Death Gavan dan juga pergi bertemu dengan Azazel tu. Jadi itu basically merupakan konflik yang dihadapi oleh Doki, Desikidate dan juga Agi. Mereka ni cuba untuk pergi ke universe Iota, tapi mereka tu dihalang dan diperangkap oleh Death Gavan di satu dimensi yang tidak memungkinkan mereka tu melakukan apa-apa. Jadi singkat cerita, Koto ni pun berhadapan lah dengan Amos yang tadi. Tapi sekali lagi, Amos yang ditampilkan dekat dalam Super Special Gawan Infinity ni hanya memiliki perbezaan daripada tangan mereka sahaja. Yang mana kali ni tangan dia tu memiliki tangan seperti Amos Spawn yang berbentuk seperti cakar, dan tangan sebelah lagi tu pula memiliki tangan seperti sebuah penumbuk. Dan pada waktu tu Koto ni perlu berhadapan dengan Amos tersebut, tapi dia menghadapi kesulitan sebab ialah dia bertarung dengan raksasa yang kekuatannya melebihi manusia biasa. Jadi semestinya Koto tu tidak mampulah untuk menewaskan Amos tersebut. Dan dalam masa yang sama, dia juga cuba untuk menyadarkan Cikgu dia iaitu Mia Sensei ni daripada pengaruh Death Gavan itu sendiri ya. Dan pada waktu tu Amos ni berjayalah menyerang Koto dan menyebabkan Koto tu tercampak. Dan pada waktu tu Koto ni melihat Kiki yang sedang terbaring di atas lantai pada waktu tu, dan tiba-tiba dia ni teringat pada kenangan masa lalu mereka sewaktu Kiki baru sahaja dilantik untuk menjadi Gavan. Dan pada waktu tu Koto menyatakan kalau dia akan mendukung Kiki ni seperti biasa, tapi si Kiki ni menyatakan kalau disebabkan tugas sebagai Gavan tu sangat besar dan tanggungjawab dia pun akan jadi lebih besar sekarang ni, maka dia memerlukan dukungan yang bukan hanya sekadar biasa, tapi dia perlukan dukungan nombor satu daripada Koto. Dan mereka ni pun percaya kalau hubungan mereka yang kuat ni lah yang menyebabkan mereka berdua ni menjadi yang terkuat ya. Yang pada waktu tu barulah Koto tersedar kalau yang boleh melindungi Kiki tu bukanlah orang lain melainkan diri dia sendiri. Jadi dia ni terus ambil Gavaron Trigger dan juga Emorgi Kanki dan cuba untuk berubah menjadi Gavan dengan meniarkan kata Jochaku. Tetapi tidak berjaya dan malahan juga dieji oleh Mia Sensei ni kerana Koto bukanlah seorang Gavan. Sementara itu dimensi lain, Reiji, Agi dan juga Daisuke Date ni masih lagi bergelut untuk berhadapan dengan Death Gavan ni dan juga bersamaan dengan Amos yang tadi sebab mereka ni ibarat macam sedang diseksa gitulah. Sebab selagi mereka ni tak ikut arahan daripada Death Gavan tu, selagi itulah Death Gavan ni akan terus-terusan menyeksa mereka sampailah mereka hanya menerima tawaran daripada Death Gavan tu untuk bertemu dengan Azazel. Sementara itu di universe Iota ni, Koto ni masih lagi cuba untuk berubah menjadi Gavan Luminous tapi sentiasa tak berjaya. Sampailah satu masa tu akhirnya Mia Sensei ni bertekad untuk menghabiskan Koto dan juga Kiki. Jadi dia ni pun melepaskanlah satu tembakan. Tapi entah macam mana pada waktu tu Koto ni tiba-tiba berada di sebuah dimensi yang lain dan pada waktu tu dia telah pun bertemu dengan Supreme Chancellor. Dan pada waktu tu Supreme Chancellor tu menyatakan semangat ataupun perasaan yang kuat daripada Koto tu lah yang menyebabkan Koto tu boleh sampai ke sebuah dimensi ni. Dan dia pun ada terangkan juga kalau dekat dalam satu universe ni tak boleh ada Gavan yang sama. Kerana itu boleh menyebabkan distorsi di antara bumi multi-earth ini sendiri. Dan disebabkan itu, kalau Koto tu nak berubah menjadi Gavan, dia tu perlu mengorbankan sesuatu. Dan kata Supreme Chancellor tu, pengorbanan yang perlu Koto tu buat adalah dia ni perlu menghapuskan ingatan tentang Gavan. Dan pada waktu tu Koto tu ingat, ingatan yang akan dihapuskan untuk menjadi Gavan tu adalah ingatan dia. Jadi dia terima benda tu asalkan dia dapat melindungi Kiki. Dan pada waktu tu barulah reaction daripada Kanki tu berjaya dan Kanki ni akhirnya bersatu dengan si Koto ni tadi dan Koto pun berubahlah menjadi Gavan Luminous dan mula menentang Amos tadi. Dan kita boleh nampaklah beza di antara Koto menggunakan Gavan Luminous dan juga cara Kiki menggunakan Gavan Luminous tu memang sangat berbeza. Sebab walaupun Kiki ni boleh tahan power tapi disebabkan Koto tu memiliki martial art ataupun skill bertarung yang lebih baik, jadi kita boleh nampaklah dekat sini gaya bertarung yang tidak dimiliki oleh Gavan Luminous versi daripada Kiki Iwai tu. Sebenarnya kalau macam Kiki ni dia lebih banyak mengandalkan senjata dan sebagainya. Dia pun ada juga menggunakan serangan fizik tapi tak sebanyak Koto punya version lah. Kalau macam Koto ni dia siap pakai Gavarion Blade lagi untuk dia ni bertarung dengan Amos tu. Dan dia punya koreografi pada Zack memang sangat menarik dan sangat memukau. Dan akhir sekali dia ni berjayalah menewaskan Amos tersebut dengan menebas Amos tersebut dengan menggunakan Gavarion Blade. Dan singkat cerita Amos tu berjaya ditewaskan tapi Mia Sensei ni masih lagi berkeras untuk menghapuskan Gavan Luminous. Dan pada waktu tu dia bertanyalah kepada Mia Sensei ni, berbaloi ke kalau Sensei buat macam ni? Kalau macam ni caranya untuk dapatkan impian Sensei tu?
Ibaratnya macam Mia Sensei ni sanggup meragut nyawa orang-orang yang tak bersalah demi mencapai impian dia tu. Jadi pada waktu tu, Mia Sensei ni berjaya tersedarkan dan dia ni akhirnya berjayalah ditahan oleh Koto ya. Sedang kita ni melihat pertarungan dan juga kejadian yang berlaku di Universe Iota tu, kita ni pun akan diperlihatkan juga dengan apa yang berlaku di Universe Alpha milik Gava Infinity. Yang mana pada waktu itu, Characon Vigilis ni cuba untuk menjejaki kedudukan daripada Gava Infinity dan juga Cosmo Gavarion yang tak berjaya dikesan melalui radar ya. Sebabnya dekat dalam radar tu menunjukkan tak ada satu pun signal daripada Cosmo Gavarion yang dapat ditemui di mana-mana Cosmolea ataupun Multi-Earth. Dan untungnya pada waktu itu, Kunai Gazanami ataupun Gavaraya telah pun datang ke universe tersebut untuk mencari Gava Infinity. Dan pada waktu itu, Characon Vigilis ni memberitahu kepada Kunai Gazanami ni kalau Infinity dan juga yang lain tu telah pun terperangkap di dalam ruang yang telah pun dibuat oleh Dev Gavan. Dan dia meminta supaya Kunai Gazanami ataupun Gavaraya ni menjejaki kedudukan daripada mereka untuk menyelamatkan mereka bertiga. Dan Kunai Gazanami ni dia ikutlah benda tu. Jadi dia ni terus masuk ke dalam Cosmo Gavarion dan dia ni terus menggunakan teknik Kazanami Ryu bilik dia tu untuk menjejaki kedudukan daripada Gava Infinity, Agi dan juga Daisuke Date. Dan setelah dia berjaya menjejaki, dia terus berubah menjadi Gavaraya dan terus melakukan Kazanami Ryu sekali lagi untuk melakukan lintas dimensi dan dia berjaya masuk ke dalam universe yang telah pun direka oleh Dev Gavan ni tadi. Dan pada waktu tu dia masuk tu dengan menggunakan Gavarion Express lah. Dan singkat cerita, Gavarion Express ni akhirnya berubahlah ke bentuk Mekari iaitu Backlinger Express Ace Go. Dan pada waktu itu jugalah si Gavan Infinity ni berjayalah melepaskan diri daripada rantai yang dibuat oleh Gavarion ni tadi. Dan pada waktu itu, Gavan Infinity ni pun berubahlah daripada Gavarion Mecha tu kepada Gavarion Trigger bersaiz gergasi dan benda tu dipegang oleh Gavarion Express Ace Go ni untuk dijadikan seperti pistol lah. Dan dengan kiraan countdown daripada 3, 2, 1, mereka ni akhirnya melepaskan Express Emotional Burst dan tembakan itu dilepaskan dan mengenai Dev Gavan dan juga Emmons Chuk ni tadi. Dan mereka ni tak sempat mengelak dan ada satu shot tu pada Zed memang sangat cantik sebab dia macam menggunakan satu lensa yang agak berbeza ya pada waktu itu. Zed memang sangat suka dengan dia punya shot tu lah. Dan bila mereka tu melihat, mereka dapat tengok yang dah kalah pada waktu tu hanyalah Emmons Chuk. Sementara Gavan Dev tu masih lagi utuh berdiri. Cumanya pada waktu tu dia terpaksa retreat dan melarikan diri daripada sana. Mereka ni mendapat tahu satu benda yang mereka ni tak nak tahulah, iaitu Cosmo Gavarion tu telah menerima kerosakan yang cukup teruk melebihi 73%. Dan itu tidak memungkinkan mereka ni untuk pergi ke Universe Iota. Dan Reggie semestinya dia sangat kecewa lah sebab dia tak dapat nak pergi ke Universe tersebut untuk menghalang masalah Emorgia. Berbalik semula di Universe Iota yang mana pada waktu itu Mia Sensei ni telah pun berjaya diberkas oleh Koto. Dan seperti biasa Kiki ni telah pun dihantar untuk dirawat di dalam sebuah ambulans. Dan seperti biasa Koto ni pergilah menjenguk Kiki tu. Dan waktu Koto ni nampak Kiki tu dia macam pelik sebabnya kata Supreme Chancellor tu dia ni akan kehilangan ingatan dia. Anehnya dia masih lagi ingat dan pada waktu tu dia melihat Kiki pada waktu tu dan bila Kiki tu sedar dan dia memanggil nama Kiki tu seolah-olah macam dah tak ingat. Siapa orang ni? Dan pada waktu tu Koto ni terkejut lah dan dia keluar daripada ambulans tu dan melihat Kiki tu pergi dibawa oleh ambulans tu lah. Dan pada waktu tu barulah Koto tu teringat dengan kata-kata Supreme Chancellor tu yang mana ingatan yang berhubungan dengan Gavan tu akan dihapuskan. Dan pada waktu tu lah baru Koto tu sedar bukannya ingatan dia yang akan dihapus, tapi ingatan yang akan dihapus tu datangnya daripada Kiki. Jadi maknanya Kiki tu telah pun hilang ingatan dan hilang semua kenangan bersama dengan Koto. Dan pada waktu tu semestinya Koto ni berasa sangat sedih, apatah lagi bila dia tu mengingat segala kenangan manis yang dia pernah ada bersama dengan Kiki dan bahkan juga dia tu sempat jugalah pergi ke tempat yang mereka ni melakukan video dan juga tarian tu bersama. Dan pada waktu tu Koto tu memang sangat sedih. Yang lebih menyayat hatinya lagi adalah kerana benda tersebut tidak dapat diubah lagi. Dia berjaya menjadi Gava Luminous dan melindungi Kiki. Tapi apa yang dia dapat? Dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan dia telah pun kehilangan seorang sahabat yang dia sangat sayang dan dia selalu bersama pada saat ini. Itulah
episod ke-19 daripada Super Special Regawan Infinity. Dan untuk episod kedepannya pun pada Zack memang sangat menarik kerana di episod ke-8 kita ni akan masuk ke dalam chapter terakhir daripada Super Special Regawan Infinity. So maknanya lepas ni dah tak ada dah episod filler. Sebenarnya episod kedepannya ni akan lebih tertumpu kepada arc terakhir daripada Super Special Regawan Infinity. Yang mana yang pertama tu adanya kemunculan daripada Kaito Fit semestinya, yang mana Kaito Fit ni akan bertemu dengan Kiki Iwai dan saya tak tahu apa fungsi dia. Mungkin dia ni cuba untuk memulihkan ingatan daripada Kiki dan juga memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada dia di masa lalu seperti yang pernah dilakukan di episod yang ke-17 sebelum ni. Selain daripada tu adanya kemunculan daripada Death Gavan dan dekat dalam preview ni pun ada juga diceritakan kalau segala tahanan dan juga pengikut daripada Azazel telah pun dilepaskan daripada setiap dimensi satu persatu dan telah pun menyebabkan krisis yang cukup besar. Dan salah satu pemimpin dan juga pengikut daripada Azazel tu adalah Karasumaro ya. So maknanya Karasumaro akan kembali dan tak hanya itu saja tapi kita pun akan melihat tu perbincangan di antara Setsuna Echo Queen dan juga Rui Amo di Universe Lambda. And then kita pun ada jugalah diperlihatkan dengan Reggie yang telah pun dijangkiti oleh sesuatu. Tapi saya tak pasti apa dia. Tapi saya agak mungkin dia ni akan dikenakan dengan sesuatu yang sama yang pernah Death Gavan tu kenakan pada dia di episod yang ke-7 sebelum ni. Selain daripada itu ada juga adegan yang mana ada berlakunya pertukaran daripada 3 karakter. Yang pertama tu semestinya datangnya daripada Gavan Infinity. And then ada juga Koto yang berubah menjadi Gavan Luminous. And then ada juga Tenshi Mikage yang berubah menjadi Death Gavan. Dan episod kedepannya pun pada saya memang sangat menarik. Dan ada satu lagi scene di bahagian akhir tu yang mana tangan Kiki tu disambut oleh seseorang dan pada Izzat ini merupakan tangan daripada Reggie sebab kita mengingat daripada jaket merah yang Reggie tu selalu pakai dan juga sarung tangan dia tu ini memang cukup untuk menggambarkan kalau karakter tersebut yang memegang tangan Kiki tu adalah Doki Reggie itu sendiri. Jadi kesimpulan yang Izzat boleh buat daripada episod ke-19 ni adalah episod ke-19 ni berjaya daripada sudut emosi lah. Sebenarnya Izzat memang tak expect langsung kalau Koto tu akan berubah menjadi Gavan Luminous. Sebab sebelum ni memang ada juga orang kata Koto akan berubah menjadi Gavan Luminous. Tapi Zat macam tak percaya lah. Tak mungkinlah Koto tu akan berubah menjadi Gavan Luminous. Tapi episod ni telah membuktikan kalau benda tersebut benar ya. Memang betul Koto akhirnya berubah menjadi Gavan Luminous. Tetapi dia perlu membayar sesuatu harga yang dia mungkin akan menyesalinya lah. Yang mana dia telah pun kehilangan kawan baik dia sendiri iaitu Kiki. Walaupun dia berubah menjadi Gavan Luminous tapi itu tidak akan bermakna tanpa Kiki yang akan sentiasa berada di sisi dia. Jadi daripada dia berubah jadi Gavan Luminous, Izzat rasa mungkin dia akan lebih memilih untuk tidak berubah lah kalau itu yang harga yang dia perlu bayar. And then daripada sudut koreografi dia pun Izzat memang sangat suka juga, especially bila Koto tu berubah menjadi Gavan Luminous tu kita pun nampaklah skill daripada Gavan Luminous ni macam mana. Dan ternyata skill daripada Gavan Luminous ni terletak pada pengguna dia. Kalau pengguna dia tu seorang yang sangat mahir bertarung seperti Koto, jadi kita boleh nampak macam mana Koto tu menggunakan Gavan Luminous tu dengan menggunakan pelbagai jenis senjata seperti Gavarian Blade dan sebagainya. Dia punya koreografi dia pada Zack memang cukup mantap. Dan selain daripada itu saya juga suka dengan karakter daripada Mia Sensei tu sebab pada permulaannya saya ingat dia ni akan jadi karakter yang biasa je. Tapi ternyata dia merupakan villain utama bagi episod ini juga. Dan tak hanya itu saja tapi peranan daripada Death Gavan dan yang menariknya juga adalah konflik yang berlaku di Universe Iota itu tidak diselesaikan oleh Reggie tetapi sebaliknya diselesaikan oleh Gavan Luminous itu sendiri. Dan pada saya itu merupakan satu benda yang menarik lah sebab sepanjang kita tengok Super Special Gavan Infinity, kebanyakan masalahnya tu akan diselesaikan oleh Gavan Infinity. Kecuali kalau macam Universe Lambda tu ada jugalah yang diselesaikan oleh Setsuna. Tapi memang mostly Gavan Infinity lah yang akan cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kadang kita nampak kalau Gavan Luminous tu pun boleh juga selesaikan masalah di universe dia sendiri tanpa bantuan daripada Reggie. Dan itu merupakan satu hal yang saya suka. And then role Death Gavan dekat dalam episod ni pun saya suka juga sebabnya dia tu menjadi penghalang kepada Doki dan juga kawan-kawan dia ni untuk pergi ke universe Iota. Dan semestinya aura villain daripada Death Gavan ni masih lagi kuat dan asalnya tu Izzat mengharapkan lah kalau dia ni akan jadi main villain. Tapi ternyata main villain dia adalah Azazel ya. Dan Izzat rasa mungkin di episod kedepannya kita ni akan diperlihatkan lah sosok Azazel tu seperti apa. Dari sudut kekurangan Izzat tak pasti nak cakap daripada segi apa sebab Izzat memang enjoy menonton episod ni sebab episod ni tu dia macam ada emotional part lah, especially dekat akhir sekali tu yang mana Koto tu menangis dalam hujan tu pada Izzat itu memang dibuat dengan sangat baik.
Dan yang menarik juga adalah sebabnya mereka ni tidak merosakkan mood daripada cerita ini dengan menghadirkan ending dance daripada Gavan Infinity ni. Sebaliknya, dia punya ending tu ditukar dengan kenangan yang pernah dilalui oleh Koto dan juga Kiki ni sejak daripada awal series sehinggalah yang paling latest. Dezat suka dengan sentuhan macam tu sebab dia buatkan kenangan tu menjadi emosional dan juga apa yang terjadi ni menjadi sangat kenalah daripada sudut emosi dia tu daripada mereka tu menayangkan adegan menari gitu. Dekat sini jauh lebih baik dan yang peliknya juga dekat episod ni tidak menghadirkan post credit scene sama sekali ya. Mungkin sebab mereka nak simpan benda tu untuk episod ke depannya lah. Jadi Izzat rasa tu sajalah ke video kita hari ni bahas tentang episod ke-19 daripada Super Special Gavan Infinity. Sebab episod yang pada Izzat memang cukup menarik dan juga cukup emosional. Dan Izzat memang sangat suka episod ni dan episod ni juga merupakan kebalikan daripada episod yang melibatkan di Universe Iota sebenarnya. Sebab Universe Iota sebenarnya seperti Izzat katakan di awal tadi, biasanya memang akan memiliki komedi yang sangat absurd dan juga kes-kes yang sangat di luar nalar ya. Tapi dekat sini kita mendapatkan satu kes yang memang sangat emosional dan juga sangat realistik. Izzat memang sangat suka dengan episod kali ini. Jadi kalau korang dah tengok episod ni daripada mula sampai habis, apa pendapat korang? Adakah korang suka ataupun tak dengan episod kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen korang kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Izzat. Kita jumpa lagi di perbahasan Super Special Gavan Infinity dan Tokusatsu yang lainnya. Assalamualaikum dan bye.